Semua TV ada ini, tapi tiada juru teknik nak awak tahu. Kalau rumah awak ada TV lama dari 2010 atau 2022 yang bukan smart TV dan awak dah fikir nak tukar sebab tak ada orang bagi tahu rahsia ini. Seorang juru teknik datang rumah saya, pasang antena dan ajar saya benda ni. Lepas tu, saya tak perlukan lagi alat-alat yang selalu hang dan tak guna langsung. Ambil kabel USB pengecas awak dan cucuk kat port USB belakang TV lama awak. Hujung satu lagi awak sambung ke telefon. Sekarang, kat telefon, buka pelayar dan taip tag play games. Klik pilihan pertama dan kemudian 3 titik. Pergi ke hiburan, scroll ke bawah dan pilih cara tukar TV lama awak. Siap. Klik mula, pilih jenama TV awak, kongsi video ni dan simpan supaya tak lupa. Sekarang, tunggu. Kurang dari seminit, TV awak mula kemas kini sistem dan jadi smart TV. Sikit je orang tahu benda ni boleh buat. Lagi best, boleh guna remote yang sama dan guna semua fungsi macam YouTube. Tengok ni, dah berfungsi dah. Kongsi video ni supaya tak hilang.